Saya nak tanya hukum terlupa baca doa kunut subuh. Hukum semayang subuh sunat kita baca kunut lepas rakaat kedua. Sunat apa? Sunat aba'at. Sunat yang besar pahalanya. Okey? Dengar molek-molek ni, soal jawab ni. Biarlah kita tak minat lagu mana pun. Kurang jadi pengetahuan. Biar kita tak berahi ke ustaz pun. Hukum kita jadi pandai kat ni. Betul tak? Sebab kadang-kadang kita tak suka ustaz tu, kita tak pergi dengar. Rugi kita. Kita tak suka dia, sudah tu hal kita. Jawapan tu membantu kehidupan kita. Betul tak? Kalau kita balik, kita tak dengar. Belum tentu mana esok boleh dengar lagi. Ni balik mudah dengar dah. Siapa ke bila-bila. Sebab tu ada sekali kita dapat peluang, jangan lepas peluang. Malam esok boleh tentu boleh mari. Malam sekarang bahan dia hari, tak gerak dah esok. Pah lagi. Jadi sunat kita baca kunut. Siapa yang baca kunut, dapat kelebihan baca kunut dan dapat kelebihan dimustajabkan doa kunut itu. Kalau orang terlupa baca kunut, apakah hukum semayangnya? Semayang subuhnya tetap sah. Walaupun dia terlupa. Cuma kalau dia teringat sebelum salam yang dia terlupa baca kunut tadi, sunat dia sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Kalau dia teringat lepas salam dah, lepas berzikir dah, lepas berdoa dah, balik di rumah dah, baru teringat tadi tak ingat baca kunut, maka semayang je tak payah buat apa-apa lagi, sah dah, pahalanya kurang. Okey, tak ada masalah.